tu semua? Tak. Dalam konteks sejarahnya, kota ni merujuk kepada sebuah kubu atau benteng pertahanan. Ia adalah simbol kedaulatan dan semangat juang untuk mempertahankan wilayah. Dan kubu ni memang berkait rapat dengan seorang tokoh bernama Sharif Osman. Kat sinilah sejarah jadi lagi kompleks. Kalau kita baca dari buku-buku British, diorang label Sharif Osman ni lanon sebab kacau perdagangan diorang. Hello, Assalamualaikum. Apa kabar guys? Selamat datang. Hari ini di BDT Crew, saya Hosanda BDT akan sekali lagi buat satu reactions yang sangat menarik guys, tentang satu fakta yang saya rasa ramai orang Kota Marudu sendiri tidak tahu. Kenapa nama Kota Marudu ini diberikan ke Kota Marudu? Nah, kawan-kawan yang tahu boleh komen di ruang komen di bawah ini. Buat yang belum bergabung, silakan bergabung. Jangan lupa dukung BDT Crew. Sokongan dan dukungan yang kalian berikan buat channel ini terus sangat saya hargai, dan sokongan kalian juga memberikan saya semangat untuk terus berkonten dan bikin video-video yang menarik. Semoga semua dalam keadaan yang sehat, dan tanpa buang-buang waktu, mari kita sama-sama react video yang satu ini guys. Let's go. 1, 2. Hai, selamat datang. Hari ini kita nak kupas satu nama tempat yang mungkin kita selalu dengar, lebih-lebih lagi kalau anda orang Sabah, Kota Marudu. Tapi kan, di sebalik nama yang nampak simple ni, sebenarnya ada tersimpan satu legasi kepahlawanan, ada legenda-legenda purba, dan kisah tentang bagaimana satu masyarakat tu berevolusi. Ramai antara kita tahulah kat mana Kota Marudu ni atas peta. Tapi, pernah tak kita terfikir, apa sebenarnya cerita yang ada dalam nama tu sendiri? Setahu saya guys lah, Kota Marudu ini kan, dia adalah satu tempat pelabuhan yang antara pelabuhan kawasan perdagangan yang terawal di Sabah ini. Kalau saya salah, tolong betulkan saya lah guys, oke? Jadi, Kota Marudu ini terkenal dengan banyaknya suku di sana, suku dusun, dan banyak lagi suku yang lain. Apa yang saya tahu tentang Kota Marudu lagi, ini antara kota ataupun antara tempat daerah yang terawal di Sabah ini yang sangat terkenal dengan perdagangan dan ekonomi dia guys. Kalau saya salah, tolong betulkan guys. Kalau kamu guys, apa yang kamu tahu tentang Kota Marudu? Kalau kita bercakap secara biasa saja tentang Kota Marudu, apa yang kamu tahu? Itulah persoalan yang kita akan cuba rungkai sama-sama hari ini. Okey, jom kita mulakan. Kita akan lihat macam mana nama sebuah tempat tu bukan sekadar satu label atau tanda je, tapi sebenarnya ia adalah sebuah khazanah sejarah yang tengah tunggu untuk kita bongkarkan. Cuba kita fikir macam ni. Setiap nama tempat tu, dia macam sebuah kapsul masa. Dia simpan semua cerita. Cerita pasal siapa pernah tinggal kat situ, perjuangan apa yang diorang dah lalui, dan macam mana identiti diorang terbentuk. Dan Kota Marudu, inilah kapsul masa yang akan kita buka sama-sama hari ni. Sekarang, jom kita bedah siasat nama ni. Kita mula dengan perkataan pertama, kota. Dengar macam biasa je kan? Tapi perkataan ni sebenarnya membawa kita balik ke zaman dulu, ke zaman pertarungan seorang tokoh yang sangat-sangat berpengaruh. Penting untuk kita faham betul-betul. Kota kat sini bukan bermaksud bandar moden macam KLCC tu semua. Tak. Dalam konteks sejarahnya, kota ni merujuk kepada sebuah kubu atau benteng pertahanan. Ia adalah simbol kedaulatan dan semangat juang untuk mempertahankan wilayah. Dan kubu ni memang berkait rapat dengan seorang tokoh bernama Sharif Osman. Kat sinilah sejarah jadi lagi kompleks. Kalau kita baca dari buku-buku British, diorang label Sharif Osman ni lanon sebab kacau perdagangan diorang. Tapi, kalau kita tanya perspektif orang tempatan, dia adalah seorang wira, seorang pemimpin berdaulat yang melindungi lebih 50,000 rakyatnya. Nampak tak? Dua naratif yang sangat berbeza untuk orang yang sama. Jadi, ceritanya pada awal tahun 1840-an, Sharif Osman ni memang tengah berkuasa. Dia bina sebuah kubu yang hebat. Tapi, pada 19 Ogos 1845, segalanya berubah. Dalam satu pertempuran yang dikenali sebagai Pertempuran Marudu, tentera laut British datang menyerang dan musnahkan kubu tu. Walaupun kubu tu hancur, legasi perjuangan Sharif Osman tetap terpahat dalam nama kota. Okey, kita dah settle bahagian kota. Sekarang kita beralih ke bahagian kedua, namanya Marudu. Kalau kota tadi cerita pasal sejarah perjuangan, Marudu ni pula dia bawa kita lagi jauh ke belakang, masuk ke dalam dunia legenda dan bahasa purba yang penuh dengan misteri. Asal usul perkataan Marudu ni memang agak misteri, tapi ada sekurang-kurangnya 3 teori yang sangat menarik. Ada yang kata ia datang dari pelaut Balan ini, dari perkataan Mairudu yang bermaksud di situ juga, mungkin merujuk kepada teluknya. Ada pula legenda orang rumus tentang ratapan selepas perang sihir, Sindat Mokurudu. Dan ada juga teori dari bahasa Bajau, Maudu, yang maksudnya simple je, di hujung. Banyaknya teori ni sendiri dah tunjukkan betapa kayanya. Hai guys, jadi di sini ada 3 teori, dan di sini kita boleh lihat betapa
betapa di setiap suku itu mempunyai sejarah tersendiri tentang nama kota Marudu ataupun Marudu ini sendiri. Jadi itulah uniknya di Sabah ini sebenarnya, satu keunikan yang saya rasa tidak ada di mana-mana tempat lain, di mana suku di tempat kita ini sangat banyak dan mempunyai persepsi masing-masing tentang sesuatu itu. Tetapi itu tidak membuatkan kita ini berpecah, malah itulah simbol kekuatan yang ada di negeri Sabah ini sebenarnya kalau menurut pandangan saya sendiri lah. Warisan budaya kat kawasan ni. Tapi ada lagi cerita. Sebelum dikenali sebagai kota Marudu, daerah ni sebenarnya ada nama lain tau. Nama dia Bandau. Nama ni digunakan sampai tahun 1974 dan dipercayai berasal dari legenda kaum Rungus tentang Mondo, seekor makhluk mitos yang dikatakan raja segala binatang buas. Berlapis-lapis betul sejarah dia. Jadi, ini poin penting dia. Pada tahun 1974, satu keputusan besar dibuat untuk tukar nama Bandau tu kembali kepada Kota Marudu. Ini bukan sekadar pertukaran nama biasa-biasa. Ia adalah satu usaha yang sedar, satu langkah untuk menghidupkan semula dan memberi penghormatan kepada identiti sejarahnya yang jauh lebih agung dan mendalam. Okey, kita dah faham ceritanya di sebalik nama. Sekarang, mari kita tengok pula macam mana masyarakatnya sendiri telah berevolusi. Satu perjalanan dari tradisi kepada transformasi. Transformasi yang berlaku ni memang sangat besar. Cuma bayangkan, dari segi pentadbiran, dulu guna sistem ketua tempatan, sekarang kerajaan moden. Ekonomi pula, dulu tanam padi untuk makan sendiri, tukar-tukar barang, sekarang dah masuk era pertanian komersial dan perdagangan digital. Dan yang paling ketara, hubungan sosial. Dulu mungkin lebih berasaskan kaum masing-masing, tapi kini lebih bersepadu sebagai rakyat Sabah di bawah semangat Sabah Maju Jaya. Jadi apa yang gerakkan perubahan besar ni? Antara pendorong utamanya tentulah akses kepada pendidikan yang makin meluas, ramai yang berhijrah dari kampung ke bandar, kebangkitan ekonomi digital dan yang paling penting, kemampuan masyarakat itu sendiri untuk beradaptasi. Tapi pada masa yang sama, masih menjaga warisan budaya mereka. Hasil daripada semua transformasi ni, satu identiti baharu pun muncul. Hari ni, kalau anda sebut je Kota Marudu, ramai orang akan terus teringat gelarannya sebagai Bandar Jagung Sabah. Ini menunjukkan macam mana pertanian tu bukan sahaja jadi sumber ekonomi, tapi dah jadi sebahagian dari ikon dan kebanggaan budaya moden diorang. Jadi, bila kita dah lihat semua perjalanan ni, dari masa lalu sampailah ke hari ni, persoalannya ialah, apa makna semua ini untuk kita? Apakah legasi yang kita warisi? Dan legasi apa pula yang akan kita tinggalkan untuk generasi akan datang? Petikan ni mengajak kita untuk merenung. Sejarah ni bukan sekadar cerita lama yang berhabuk. Ia adalah sumber pengajaran dan kebijaksanaan. Kisah perjuangan Sharif Osman, legenda Bandau dan transformasi masyarakat Marudu, semua ni mengajak kita Sharif tentang erti perjuangan, tentang identiti dan tentang perlunya kita menyesuaikan diri dengan peredaran zaman. Jadi, macam mana kita boleh pastikan legasi ni terus hidup? Ini adalah tanggungjawab kita bersama. Kita boleh mulakan dengan mengukuhkan pendidikan sejarah tempatan, raja-raja rakam dan dokumentasikan cerita-cerita dari orang-orang tua kita, gunakan teknologi untuk promosikan warisan kita secara kreatif, dan yang paling penting sekali, pastikan pembangunan moden itu sentiasa seimbang dengan pemeliharaan budaya. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan untuk kita sama-sama fikirkan. Dalam kesibukan kita mengejar kemajuan, adakah kita masih menghormati masa lalu kita? Ini adalah soalan yang sangat penting. Bukan sahaja untuk penduduk Kota Marudu, tapi untuk kita semua. Penting. Guys, itu satu pertanyaan yang cukup bagus dan satu video yang mengedukasi dan memberikan kita satu pandangan yang luar biasa tentang nama-nama kota, nama-nama daerah di Sabah ini sendiri. Jadi Kota Marudu ini adalah pilihan kota untuk kita ungkap hari ini ataupun untuk kita telusuri ataupun kita bongkar bersama nama Kota Marudu ini. Jadi nama Kota Marudu ini sebenarnya satu nama yang begitu istimewa guys. Mulai lahir daripada sejarah dan lahir daripada satu kehebatan masa lalu lah, kita boleh bilang begitu. Jadi guys, kalau ada orang Kota Marudu yang sedang menonton ini, coba komen. Saya mau tengok berapa ramai orang Kota Marudu yang sedang menonton. Komen hadir di ruang komen di bawah, dan saya rasa sampai di sini dulu. Kalau ada kekurangan di dalam video ini silakan tambah, dan kalau ada yang terlebih pula mohon maaf, dan sampai kita jumpa di video yang akan datang. Terima kasih sudah luangkan waktu buat menonton BDT Crew. Semoga video hari ini bermanfaat, dan sampai kita jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum, jumpa lagi good people.